Okey gengs, hari ni kita nak review kereta mewah. Nampak tak kat sebelah saya? Okey, ini adalah Mercedes-Benz C200. Okey, spek AMG Line tahun 2017. Okey, walaupun 2017 tapi masih nampak mewah. Okey, masih nampak steady untuk dijadikan daily drive korang. Kita tengok dulu bahagian luar dia. Disebabkan dia variant AMG Line, memang nampak sporty habis. Okey, dan dia juga didatangi dengan body kit AMG dan rim 18 inci. Lagi besar dia punya rim, lagi sporty kereta ni. Sentuh pula bab enjin dia. Okey, dia menggunakan enjin 2.0 turbo. Okey, dan dia menghasilkan 184 horsepower dan 300 Nm of torque. Dari 0 hingga ke 100 dia hanya ambil masa 7 saat saja. Kurang apa? Memang laju gila. Kita masuk dalaman dia pula. Kau nampak tak dekat tepi ni dia macam ada design wooden orang panggil. Tapi bagi saya memang nice lah. Okey, alright, kita masuk pula dalam ni. Dia punya design ni memang agak sedikit berbeza dengan design kereta lain. Korang masuk sahaja pun korang dah tahu kereta mahal ni. Okey, alright, design dia punya aircon pun dah lain. Memang nampak premium gila. Korang nak kereta mewah yang penuh dengan gaya, korang boleh try ambil C200 AMG Line ni. Okey, yang ni sesuai untuk orang yang nak nampak elegan tapi nak enjoy drive. Okey, harga C200 ni bermula dari RM113,780. Okey, bulanan dalam anggaran 1,400, ikat loan 8 tahun. So untuk korang yang berminat dengan Mercedes C200 ni, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey, alright, cepat PM kita sekarang. Bye, Assalamualaikum.